wakil-wakil kedutaan asing, wakil klub penyokong, div-div kehormat yang diraihkan. Alhamdulillah, sekali lagi saya merapatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan bimbingannya saya dapat memimpin Dewan Pemuda PAS selama 3 penggal sejak tahun 2003. Saya mengambil baton kepimpinan ini daripada Yang Berhormat Dato' Haji Mahfuz Omar ketika Dewan Pemuda PAS berada di dalam gelombang kebangkitan selepas kejayaan besar kita dalam Pilihan Raya Umum 1999. Tahun 2008 telah menjadi tahun kuasa rakyat Makal Sakti, apabila buat pertama kali BN kehilangan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Satu majoriti yang sering disalahgunakan untuk menindas rakyat. BN juga telah kehilangan kuasa di 5 buah negeri, selain turut hilang pengaruh di wilayah persekutuan. Selepas kita berpertama di Ipoh tahun lalu, telah berlangsung 7 pilihan raya kecil, iaitu di Permatang Pauk, Kuala Terengganu, Bukit Gantang, Bukit Selambau, Batang Air, serta Penanti, dan insya-Allah mereka terus terjerumus di Manik Urai, insya-Allah. Tindakan pengecut Barisan Nasional yang enggan bertanding di Penanti membuktikan parti Perkauman itu semakin takut untuk berhadapan dengan suara kebenaran daripada rakyat. Saya berharap kita dapat mempertahankan momentum ini di Manik Urai. Saya mengucapkan tahniah kepada PAS dan juga Pakatan Rakyat kerana berjaya mengembeling tenaga untuk kejayaan kita bersama. Pada tahun ini Malaysia telah mendapat seorang lagi ketua kerajaan yang baru menggantikan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi yang melepaskan jawatan. Kita masih ingat bagaimana Tun Abdullah Ahmad Badawi telah mengambil alih kepimpinan negara daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dahulu, telah mengubah imej pentadbiran kepada Maha Fir'aun kepada Mr. Clean dengan gagasan Islam Hadari, integriti dan pembangunan modal insan. Atas gagasan ini, rakyat secara besar-besaran telah memberikan sokongan padu pada BN tahun 2004 dan menyebabkan kita hampir kehilangan pengaruh. Tetapi perubahan kepimpinan pada 3 April 2009 telah gagal memberikan impak pada Barisan Nasional, walaupun satu slogan baru dimomokkan, One Malaysia, Satu Malaysia. Rakyat didahulukan, prestasi diutamakan kononnya. Bukit Gantang bagaikan satu referendum daripada rakyat untuk menolak kepimpinan Dato' Ahmad Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri yang ke-6. Ramai pemerhati politik telah melihat perubahan kepimpinan pada kali ini berbeza dengan perubahan tahun 2003. Jika dahulu Mr. Clean telah mengambil alih kerajaan dengan imej yang lebih bersih, tapi kali ini Mr. Clean telah digantikan dengan Mr. Altan Tuya yang telah terpalit dengan pelbagai noda politik yang diperkatakan dalam negara dan juga di pentas antarabangsa. Imej kepimpinan yang begitu lemah terpalit dengan skandal-skandal yang memalukan. Bermula dengan skandal seks, dituduh terlibat dengan pemuda Altan Tuya Syaribu, salah laku dalam pemilihan kapal selam dan Eurocopter, politik wang dalam pemilihan UMNO, sehinggalah kepada campur tangan isteri dalam pentadbiran, semuanya bakal dipersoalkan oleh rakyat. Kemunculan semula Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam mencaturkan politik pentadbiran negara turut meletakkan Datuk Seri Najib hanya sebagai dijual Prime Minister di negara ini. Kerana itu, pemuda PAS menyembahkan tuntutan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar menubuhkan satu Suruhanjaya diraja bagi menyiasat kebenaran semua dakwaan yang sekaligus membersihkan nama Perdana Menteri daripada semua dakwaan itu. PAS satu masa dulu dimomokkan oleh UMNO sebagai parti Pak Lebay yang jumud, taksub, ekstrim dan bersikap keras kepada orang bukan Islam. Alhamdulillah, pada masa ini hasil daripada penerangan dan dakwah yang berterusan bertunjangkan nilai-nilai sejagat yang didukung oleh PAS yang mengatasi nilai-nilai sempit anutan UMNO
PAS mula diterima oleh orang-orang bukan Islam dengan begitu menggalakkan sekali. Saya ucap terima kasih syabas kepada orang bukan Islam, Kelab Penyokong PAS yang bersama dengan PAS pada hari ini. PAS mula diterima oleh orang-orang bukan Islam yang dengan begitu menggalakkan sekali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas perubahan kesedaran politik ini sehingga mereka membuka ruang yang seluas-luasnya kepada PAS untuk menembusi tembok-tembok politik yang dahulunya menghalang usaha PAS untuk menyatakan keadilan dan kesejahteraan Islam kepada orang bukan Islam. PAS sekali-kali tidak akan memaksa orang Islam untuk menganut agama Islam, tetapi PAS akan berusaha sekeras-kerasnya supaya orang bukan Islam memahami hakikat keadilan Islam dan merahmati seluruh alam, termasuk keadilan dan kebajikan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersedia untuk mengundurkan diri, memberi laluan pada generasi baru yang lebih produktif dengan gagasan-gagasan berjiwa remaja dapat mengambil alih kepimpinan. Kita perlukan pimpinan baru yang dapat menghayati naluri dan nadi golongan muda. Kita mahukan pemimpin baru yang memahami kehendak dan keperluan generasi remaja. Kita berkehendakkan pemimpin baru yang berupaya menyediakan program dan aktiviti-aktiviti yang dapat membina dan menggali karismatik golongan belia sebagai pelapis kepimpinan negara. Saya sangat percaya bahawa pimpinan muda lebih memahami dan menghayati kemahuan generasi muda. Kerana itulah kita memberikan kepercayaan kepada proses peremajaan ini. Pemuda PAS sebenarnya sedang menghadapi satu persaingan yang lebih sengit pada masa akan datang, terutama dengan program-program keremajaan yang disusun oleh pemuda UMNO. Kita jangan memandang sepi atau melihat sebelah mata sahaja kepada pemuda UMNO yang kini dipimpin oleh seorang yang tua yang lebih muda. Mungkin kita tersenyum kerana pemuda UMNO berketuakan seorang yang telah disabitkan dengan kesalahan politik wang, atau seorang ketua pemuda yang dahulunya menjadi menantu PM di tingkat 4. Tapi apa yang mesti kita perhatikan ialah keupayaan dan kebolehan beliau untuk menguasai jiwa golongan muda dengan segala jenteranya. Saya berharap dan kita harus ingat bahawa harimau yang sedang terluka akan melakukan apa sahaja untuk survivalnya dan canangnya yang dipalu oleh ketua muda UMNO untuk mengembalikan sukan muda kepada mereka. Inilah cabaran yang harus ditekuni oleh kepimpinan baru pada masa yang akan datang. Serahkan pemuda ini nasibnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya serahkan diri saya kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selamat tinggal pemuda, selamat tinggal kesayanganku. Selamat tinggal semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.